Tu. Assalamualaikum semua. Inilah saya. Cikgu baru kat sini. Sekolah ni kan. Seronok betul lah. Cikgu-cikgu semua. TikTok. Baik. Tapi itulah. Tiba-tiba datang seorang cikgu baru tu. Dah lama mengada. Acah pula tu. Duduk sebelah saya pula. Saya ni kebetulan guru kelas tahun ni. Dia guru kelas juga tahun ni. Aduhai. Kelas dia tu bukan cantik macam kelas saya. Oh, Assalamualaikum semua. Saya ni guru lagi baru daripada baru. Kali pertama saya datang sini, saya terus jadi guru kelas tau. Tapi kan, walaupun kelas saya ni tak adalah cantik mana, sampai kena tegur dengan guru besar, tapi murid-murid dalam kelas saya ni semuanya baik. Tak macam guru sebelah ni. Saya pun cikgu baru juga. Tak adalah cantik macam dia orang tu. Assalamualaikum Kak. Kak sibuk ke tu? Waalaikumsalam Farid. Allah, tak ada. Kenapa tu? Saya nak tanya soalan sikit lah Kak. Soalan apa? Boleh tak? Sila duduk. Okey. Duduk Kak. Okey. Akak perasan tak Kak? Cikgu Rahman ni dia macam lain lah dengan saya Kak. Dia ni tak suka saya Kak. Tak adalah. Kak tengok okey je Rahman tu. Saya rasa dia cemburu dengan saya lah Kak sebab saya baru masuk. Lepas tu saya terus jadi guru kelas tau. Oh, insyaAllah tak ada apalah. Kita snozon je dengan dia. Saya rasa kan Kak, dalam hati dia mesti dia fikir kelas dia lagi cantik daripada kelas saya. Kita ni sebagai guru, kita patut saling bantu-membantu. Tak perlulah kita bergaduh. Bergaduh ni kita mendapat semua kerugian. Sentiasa bersangka baik dengan rakan-rakan sekerja. InsyaAllah kita akan mendapat kebaikan itu. Mister. Oh, Mister busy ke? tak adalah, tak sibuk pun. Kenapa, Man? Ni, saya ada soalan sikit. Budak baru tu, Mister. Okey. Dia duduk sebelah saya. Tapi sombong kan main. Tak cakap dengan saya pun. Biasalah tu, cikgu baru kan, mestilah malu-malu. Saya dulu masuk sini pun tak bercakap dengan orang juga. Cikgu-cikgu lain yang tegur saya. Okey, awak jangan ambil hati dengan dia. Saya ni bukan apa, Mister. Hmm. Saya ni cemburulah dengan dia. Dia dapat kelas tak ramai budak. Yang saya ni yang ramai. Okeylah, Rahman, macam ni. Hmm. Biasalah, itulah lumrah kita, fitrah kita sebagai guru kelas. Ramai, tak semestinya tak boleh kawal. Awak kena percaya dengan diri awak, Rahman. Tapi Mister, ada satu lagi. Tapi sejak dia masuk, terus cantik jadi kelas. Jangan risaulah, Rahman. Saya tahu awak boleh. Okeylah, saya gerak dulu.